Tegak berdiri si pohon cemara, tempat berteduh sang unggas desa. Rendah hati pembuka bicara, mohon izin memulakan wacana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Abibah binti Asri daripada Bahasa Melayu 3. Pergi ke taman memetik melati, harumnya bunga di waktu pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri agar kita saling mengenali. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Iman Azrin binti Azman daripada unit Bahasa Melayu 3. Bintang berkelip di langit tinggi, menyeri malam penuh cahaya. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan kami membuka bicara. Saya Muhammad Iqbal bin Aminuddin daripada BM3. Kritikan sastera kanak-kanak. Maksud kritikan. Perkataan kritik berasal daripada Yunani kuno Krites yang bermaksud hakim. Seterusnya, mengkritik bermaksud usaha menghakim, memutuskan nilai baik atau nilai buruk. Apa itu kritikan sastra? Kritikan sastra ialah satu proses menilai, mentafsir dan menganalisis karya sastra seperti novel, cerpen, puisi dan drama secara sistematik berdasarkan teori dan pendekatan tertentu. Kritikan sastra bertujuan untuk memahami makna, tema, persoalan, gaya bahasa serta nilai estetika yang terdapat dalam sesuatu karya di samping menilai kekuatan dan kelemahan karya tersebut. Seterusnya, kritik jauh lebih serius, adil dan bijaksana berbanding ulasan. Kritikan juga cabang pengajian yang berhubung dengan hal mendefinisi, mengkelaskan, menghuraikan dan menilai karya kesastraan. Melalui kritikan sastra, pembaca dapat memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan lebih mendalam serta melihat karya sastra bukan sahaja sebagai hiburan tetapi juga sebagai medium pendidikan, pemikiran dan gambaran masyarakat. Sastera kanak-kanak iaitu rusa jantan yang sombong. Seterusnya, kita pergi kepada sinopsis cerpen kanak-kanak ini. Cerpen ini mengisahkan tentang seekor rusa yang sombong akan kecantikan tanduknya, tetapi ia amat membenci kakinya kerana kurus. Namun, terjadi kejadian kepadanya yang menyebabkan beliau tidak boleh mengagungkan lagi tanduknya. Namun, selepas kejadian itu, ia mula sedar akan apa yang dimiliki olehnya dan menyebabkan beliau bersyukur dan tidak lagi sombong. Kisah rusa yang sombong. Dalam sebuah hutan, ada seekor rusa yang sangat sombong. Rusa suka pergi ke tepi kolam untuk melihat bayangnya. Dia selalu berbangga dengan tanduknya yang cantik. Oh, cantiknya tandukku. Tapi lihatlah pula betapa kurusnya kakiku. Aku mahu kakiku juga cantik. Aku mahu dilihat cantik dari kepala hingga hujung kaki, rungutnya. Rusa tidak suka pada kakinya yang kurus. Ketika sedang asyik melihat-lihat bayangnya di tepi kolam, rusa terdengar
seekor anjing menyalak. Rusa sedar yang anjing pemburu sedang menuju ke tempat itu. Rusa berasa takut, lalu berlari sekuat hati. Sedang dia berlari ke dalam hutan, tiba-tiba tanduknya tersangkut pada dahan-dahan pokok yang rindang. Rusa meronta-ronta untuk melepaskan tanduknya. Rusa bertambah cemas apabila salakan anjing semakin dekat. Akhirnya kakinya yang kurus itu yang menolongnya melepaskan diri. Namun begitu, tanduknya patah sedikit. Anjing pemburu semakin hampir. Rusa itu berjaya melarikan diri kerana dia boleh berlari laju. Sekarang dia menyedari kegunaan kakinya yang telah membantu menyelamatkan dirinya daripada bahaya. Adik-adik semua, pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah ini ialah sentiasa bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Kritikan terbahagi kepada 3 jenis utama, antaranya kritikan sanjungan, kritikan teguran dan juga kritikan saranan. Baiklah, seterusnya maksud kritikan sanjungan. Secara umumnya, sanjungan bermaksud memberi penghormatan, penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perkara. Asas kritikan sanjungan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya melahirkan pemikiran serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Baiklah, seterusnya berdasarkan cerita sastera kanak-kanak yang bertajuk Rusa Jantan yang Sombong, kritikan sanjungan yang terdapat ialah penulis memperingatkan kepada pembaca agar sentiasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Maha Pencipta. Hal ini kerana sesungguhnya setiap perkara yang telah dijadikan itu mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Kadangkala apa yang kita benci adalah sebenarnya baik untuk kita dan begitulah sebaliknya. Seterusnya, kritikan teguran. Kritikan teguran bermaksud kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Pengkritik dalam kritikan ini memainkan peranan untuk mengkritik hasil sesebuah karya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan dan kekurangan karya tersebut. Kritikan teguran berdasarkan cerita sastera kanak-kanak ini ialah kehebatan penulis dalam mengarang jalan cerita supaya pembaca dapat memahami maksud tersirat dengan mudah. Selain itu, kekuatan jalan cerita ini dapat menyentuh hati pembaca agar sentiasa bersyukur. Seterusnya, penulis memberikan gambaran bahawa menjaga penampilan diri bukanlah penting. Hal ini disebabkan oleh akibat daripada keinginan untuk menjadi cantik. Rusa mementingkan penjagaan tanduknya sehingga suatu hari tanduknya hampir memakan dirinya sendiri. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam sesebuah karya. Oleh itu, kritikan saranan ini adalah berfungsi sebagai penambah baik kekurangan yang akan mengalihkan nilai positif yang amat signifikan
kepada khayalan pembaca, pengarang dan ujana kritikan sastera. Baiklah, kritikan saranan berdasarkan cerita sastera kanak-kanak Rusa Jantan yang Sombong ialah kita dapat lihat di mana penulis sepatutnya menambahkan plot jalan cerita ataupun contoh tentang kepentingan menjaga penampilan diri namun secara tidak berlebihan. Hal ini dapat menggambarkan kepada pembaca bahawa menjaga penampilan diri itu amatlah penting, akan tetapi sikap Rusa yang berlebihan ini dan menginginkan kesempurnaan telah memakan dirinya sendiri. Kesimpulannya, kita hendaklah bersederhana dalam pelbagai aspek. Hal ini dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku dan akhirnya akan memakan diri sendiri. Kita juga haruslah bersyukur terdapat nikmat yang digunakan sama ada baik ataupun buruk. Sesungguhnya, setiap yang berlaku itu mempunyai hikmahnya yang tersendiri.